Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nurul Amnah Husina binti Abdullah dan berusia 15 tahun. Saya merupakan anak didik SMK Gua Perahu dan terletak di Kubang Semang, Pulau Pinang. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca berjudul Bagaimanakah Siang dan Malam Terjadi, tulisan Zurlina Hassan dan terbitan Galeri Ilmu. Buku cerita ini menceritakan tentang fenomena alam dan ciptaan Allah SWT. Untuk pengetahuan semua, siang dan malam terjadi apabila bumi berputar pada pastinya dari arah barat ke timur melalui satu putaran lengkap yang mengambil masa kira-kira 24 jam bersamaan satu hari. Waktu siang bermula setelah terbit fajar di ufuk timur. Fajar ditandakan oleh garisan putih di kaki langit. Pada waktu itu, masuklah solat subuh bagi orang-orang Islam. Siang juga berakhir apabila matahari terbenam di ufuk barat. Ketika itu, langit berwarna jingga kemerah-merahan. Pada waktu itulah masuk waktu solat maghrib bagi orang-orang Islam. Siang dan malam adalah kejadian yang membawa manfaat yang sangat besar kepada manusia. Waktu malam dimanfaatkan untuk belajar dan bekerja mencari rezeki. Waktu malam juga ialah waktu yang tepat untuk berehat. Bagi orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, sebahagian waktu malam digunakan untuk beramal ibadah dan mendirikan solat dan membaca Al-Quran. Dengan pergantian malam dan siang, manusia dapat menentukan tarikh dan mencipta kalendar. Allah bukan sahaja mencipta bumi yang sesuai untuk kehidupan, malah memutarkan bumi sehingga terjadi siang dan malam. Bumi yang berputar itu pula beredar mengelilingi matahari sehingga mewujudkan musim-musim yang berbeza sepanjang tahun. Berfikir mengenai kejadian siang dan malam menjadikan manusia lebih kenal akan penciptanya, iaitu Allah SWT. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan kami, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.